Hai dan Assalamualaikum untuk semua. Hari ini saya nak share satu resipi menu yang ramai orang order dekat kedai, iaitu miam pla daging. Jom kita buat. Untuk daging ni, saya menggunakan daging korban hari tu. Kalau tak ada, boleh beli yang baru. Nak masak pun tak susah tau. Hanya perap beberapa minit saja dah makan dengan sos, ada suun dan juga salad sedap. Untuk daging ni, saya hiris halus-halus kemudian masukkan ke dalam bowl. Masukkan bawang putih dicincang dalam 4 ulas, 2 sudu sos tiram, 1/2 sos sotong, 2 sudu kicap pekat. Rempah saya masukkan rempah masak daripada Cak Bunga Rosni. Sedap, bau aroma dia memang bangkit. Masukkan dalam anggaran 1 sudu. Kemudian saya masukkan black pepper, yang kasar boleh atau yang serbuk boleh. Sedikit chicken stock. Lepas saya masukkan ke semua bahan ni, kacau hingga sebati. Untuk lembutkan daging ni, saya potong melawan arus. InsyaAllah dia akan lembut. Nampak dah semua sebati dah okey. Perak selama 30 minit ataupun setengah jam. Macam biasa, kena tutup lah. Dah siap perap tu, masukkan sedikit minyak. Kemudian bolehlah letak daging kita yang kita perap tadi. Sambil masak daging tu, kita rebus suun macam ni. Untuk rebus suun ni tak lama pun, dalam anggaran 10 minit dah boleh angkat. Macam mana nak tahu kita punya daging dah masak? Sampai dia kering macam ni, kira dah boleh angkat lah. Biasanya menu ni makan waktu malam, masa bersama dengan keluarga. Cukup lengkap dia punya kondimen, ada salad, ada suun, ada timun batang dan juga ada sos dia. Untuk sos dia tu hanya menggunakan sos Thai pun tak ada masalah. Untuk miam pla ni, kalau nak guna cara marinate kita, untuk ikan boleh, udang boleh, sotong boleh ataupun ayam pun boleh. Boleh dikatakan semua benda boleh marinate dengan rempah masak. Rempah Cak Bunga Ros ni boleh marinatekan dengan semua benda. Dan salah satunya adalah miam pla yang kita buat sekarang. Cara nak makan miam pla pula, ambil salad ni, kemudian masukkan suun, letakkan daging di bahagian tengah, letak timun satu, kemudian tuangkan sos dekat atas. Last sekali gulung-gulung kita punya miam pla ni, terus boleh makan. Dia punya kesedapan 10/10 tau. Yang mana nak rasa rempah masak ni boleh dapatkan di Cak Bunga Ros.